Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik bahari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali-sekala. Kalau dimainkan selalu, saya pun berasa sayu juga. Sabarlah. Sedap ni kuih ni. Sedap ke? Sedap susu kan? Iyalah tu. Kita pandai-pandai je. Kau tu pandai ke buat kuih? Alah, kau tu pandai lah sangat. Hei, tengok orang lah. Buktikan. Macam mana Aku mesti kena belajar. Belajar dengan Iskandar. Dia ni buat apa-apa mesti ada gaya. Kuih raya aku nanti mesti sangat hebat. Agak-agak lah nak tunjuk hebat tu. Aku pun boleh belajar. Ini Syah. Syah cuci-cuci. Pembersih orangnya. Sesuai sangatlah nak buat kuih yang bebas dari kuman musim Covid ni. Ayam cuci tangan, gosok kiri kanan, basuh dengan sabun. Cuci-cuci. Kita cuci tangan, gosok kiri kanan, cuci sampai yang kini bersih. Sebelum memasak tu, tangan kena cuci dulu. Bahan-bahan tu, jangan lupa tengok tarikh luput. Barulah kuih bersih dan sedap. Alamak, gagal pula. Sarjan. Ini saja. Sarjan boleh. Sarjan ni serba boleh. Nampaknya terpaksalah belajar dengan sarjan. Aku yang nak belajar dengan dia. Sarjan ni bagi apa saja kerja semua dia boleh buat. Nampaknya terpaksalah belajar sama-sama. Iyalah. Korang ni pasal kuih pun nak bergaduh. Mesti ni kuih tu kita simpan untuk jamuan raya kita. Dah raya, marilah kita meraihkannya. Yang tua juga yang muda, berbahagia tiada sengketa. Sedap. Kalau kita kerja bersama-sama, hasilnya pasti baik. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Kita dah raya.